Salam sejahtera, kembali kita semula ke Auto MLM anda. Video saya pada kali ini saya ingin terangkan kepada anda bagaimana kita nak upload video ke dalam YouTube dan bagaimana untuk kita settingkan annotation. Pertama sekali, pastikan yang anda telah mempunyai akaun YouTube dan anda kena login ke dalam YouTube anda. Masukkan username dan password. Saya sign in. Dan apabila anda telah login ke dalam YouTube anda, untuk uploadkan video, gunakan button yang ni, yang warna kuning ini. Anda klik di sini, upload. Dan anda klik lagi sekali di upload video. Okey, sekarang anda boleh pilih mana-mana video yang telah anda ubah tadi, yang saya telah ajar anda gunakan window movie maker yang telah anda savekan. Saya lihat jika sekiranya saya ada video lagi yang untuk dijadikan contoh. Jadi saya perlu cari di dalam komputer saya di mana saya savekan video-video tersebut. Okey, saya ambil contoh, saya jumpa satu video di sini. Dan apabila saya uploadkan ia, sementara saya menunggu video ini diuploadingkan ke dalam YouTube account saya, anda boleh tukarkan title di sini. Letakkan title yang sesuai dan kemudian description. Untuk meletakkan description, seelok-eloknya anda meletakkan URL anda terlebih dahulu. Dan di sini contohnya saya letakkan http://tutorialgdi.ws dan selebihnya saya akan tuliskan kata-kata promosi untuk dielankan di sini. Di sini saya mencadangkan anda letaklah panjang-panjang sehingga 500 perkataan pun tidak mengapa. 500, kalau tidak salah saya maksima dia lebih kurang 580. Jika anda perlu ulang balik kata-kata promosi tersebut, ulanglah seberapa banyak yang anda kendaki. Tetapi URL satu saja di hadapan saja dan perkataan promosi anda ulang sebanyak lebih kurang dalam 500 lebih perkataan. Untuk anda mengetahui berapa banyak perkataan, anda boleh gunakan Microsoft Word, sebab di dalam Microsoft Word ada membilang perkataan. Okey, dan anda savekan di dalam ini. Dan di dalam teks juga gunakan perkataan-perkataan keywords lebih kurang dalam 40 perkataan anda boleh letakkan di sini. Dan kemudian di kategori ini anda boleh, yang ini saya cadangkan tak kisah, anda boleh letakkan di mana-mana saja, how to dan sebagainya. Dan apabila sudah keluar ada satu anda lihat tombol ini dia berpusing, tetapi jika dia telah bertukar kepada warna hijau, okey, bertukar kepada warna hijau, ada tanda right di situ, maksudnya file tersebut telah berjaya diuploadkan ke YouTube. Jadi apa yang anda perlu lakukan hanya save di sini. Dan untuk melihat kembali video yang telah anda uploadkan, okey, apa yang perlu anda lakukan, go to di klik di sini dan go to my video, dan anda boleh pilih video yang baru saja anda uploadkan tersebut. Saya bagi contoh di sini. Dan untuk menambahkan annotation di dalam video anda, lihat di sini. Saya klik di annotation dan saya lihat video ini lebih kurang 1 minit 25 saat. Saya letakkan annotation, contohnya yang ini. Saya pilih yang ini. Lihat, saya masukkan perkataan. Contohnya, untuk mengetahui dengan lebih lanjut sila klik. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut sila klik link yang diberikan di sebelah kanan itu. Okey, saya ubah kedudukannya. Dan masa yang perlu saya letakkan adalah contohnya sebegini, daripada 1 minit ke 18, daripada 1 minit 18 saat sehinggalah 1 minit hingga terakhir 24 saat. Jadi annotation tersebut akan keluar di penghujung video tersebut. Dan saya klik publish. Dan hasilnya nanti, ataupun telah anda ubah apabila anda sampai hujung ini, anda lihat apa akan terjadi. Publish, dan jangan lupa upload video tersebut melalui YouTube. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, sila klik link yang diberikan di sebelah kanan itu. Okey, itu adalah cara meletakkan annotation dan itu adalah cara untuk anda mendapatkan subscriber. Walaupun dengan hanya satu video sahaja, anda boleh mendapatkan subscriber setiap hari, malahan bertahun, sebab satu video itu boleh tahan sampai bertahun-tahun lamanya. Okey, saya harap anda menggunakan ilmu tersebut untuk mendapatkan pengikut ataupun follower ataupun subscriber yang ramai di dalam perniagaan anda. Terima kasih.